يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta muslimat bagi program khas Ramadan Talaki dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin Puan boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya cikgu lah, Cikgu Nur Faziah binti Abdul Rahman dari PC14 Putrajaya. Masya Allah, Persi 14 belakang ni je. Ya, dekat je. Alhamdulillah. Jadi boleh saya tahu adakah ini kali pertama atau dah banyak kali Puan join program ni? Okey, bagi saya ini adalah pertama kali ya. Dan saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama kali saya dapat menyertai inilah program ni. InsyaAllah di lain kali. Jadi macam mana Puan tahu pasal program ni? Okey, sebenarnya dari ajakan kawan-kawan ya, yang geng-geng saya, geng masjid saya, yang mengatakan bahawa Nasrul Quran ni ada membuat program ni ya, Al-Quran, dan saya rasa tahun ni saya nak berubah ya, 2025 untuk menjadi seorang yang lebih baik daripada tahun lepas. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Tersebut tercapai. Jadi bila pertama kali pastinya Ramadan tahun ini sangat berbeza dengan Ramadan yang lepas. Jadi boleh kongsikan apa perasaan Puan dapat join program ini? Alhamdulillah bersyukur ya pada saya. Dan saya rasa bagi saya Syekh Abdullah ni adalah orang yang lama dengan saya juga, dan saya rasa Syekh tahu dengan saya ni. Dan saya rasa ini satu aktiviti yang bagi tu baik ya, untuk bagi perkongsian ya tentang Al-Quran dengan tadarus ini, tadarus perdana lagi ya. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sepanjang 13 hari kita bertalaki bersama Syekh ni, apa perkongsian yang terngiang-ngiang dekat Puan? Saya rasa sangat baik ya. Cuma kalau boleh ya, sebab kebanyakan orang-orang yang masuk ke tadarus ni, kebanyakan orang-orang yang kira orang-orang yang lama ya, yang dipanggil sebagai mokcik-mokcik dan pakcik-pakcik ya. Kalau boleh lihat tu lebih sikitlah, banyak sikitlah, bukan 5 minit macam tu je lah. Dan saya rasa itu satu perkara yang baiklah untuk orang-orang yang boleh berehat sekejap ya. Itu je. InsyaAllah mungkin next nanti kita boleh perbaiki lagi. Jadi ada tak tausiah ataupun kata-kata daripada Syekh yang membuat Puan terdetik, macam bila dengar pesanan daripada Syekh, rasa sesuatu dalam diri, boleh kongsikan? Ya, saya rasa ini untuk lebih memajukan lagi lah ya, supaya lebih memahami ayat-ayat Quran, dan juga selalu membaca Al-Quran, selalu membaca Quran setiap hari. Itu yang saya rasa satu perkara yang alhamdulillah baik. InsyaAllah. Okey, seterusnya sebelum kita berakhir, mungkin Puan boleh kongsikan harapan Puan, harapan kepada tempat ini ke, harapan diri Puan sendiri terhadap program ni ke, boleh kongsikan? Saya rasa teruskan program ni di tahun-tahun akan depan ya. Dan saya rasa mungkin ramai lagi orang yang ingin mengikuti di tadarus ini ya. Kalau boleh tempat yang lebih besar lagi, lebih selesa lagi. Sekarang ni dah kita telah mendapat lebih kurang 230 lebih. Dan insyaAllah tahun depan kita lebih ramai lagi ya. Dan boleh ditarikkan kepada orang-orang muda ya. Saya rasa itu sajalah. InsyaAllah, moga-moga tahun hadapan kita dapat tarik lebih ramai orang untuk join bersama program Talaki ini. Jadi Puan, akhir kalam sedikit kata-katalah buat Akademi Nasyir Quran. Teruskan program ni, bukan apa orang panggil tadarus Quran, tetapi aktiviti-aktiviti yang lain lagi ya. Saya tahu banyak aktiviti yang dibuat oleh Nasrul Quran. Okay.
Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Puan. Alhamdulillah, kita akan bersama dengan peserta seterusnya dalam program khas Ramadan Talaki dan Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Sobri Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.